Sebab kebanyakannya bos ni lah yang biasanya bodoh sombong kan. Mungkin sebab sebagai bos bukan semua benda kita tahu. Kan background pula berbeza-beza. Mungkin ada bos yang kepakaran dia dulu dia engineer kan. Yang ini mungkin guru-guru pengurusan tapi dia bukan semua bidang dia tahu. Especially yalah macam contoh kita hire Nick because kita tak berapa pandai for example. So we need your idea. Cuma kadang bos Nick nak macam ni, nak macam ni. Tapi saya tak pernah jumpa lagi lah bos yang bodoh sombong. Tak pernah jumpa. Ada. Tak tahulah kalau dari sektor macam kita sekarang dalam bisnes kan. Tapi kalau dalam sektor macam kau ni dulu kan private university kan. Ada je bos yang jenis bebai ni, ada je. Kan kita dah cakap bos tak boleh ni bos kalau buat macam ni jadi dia kan. Aku tak kira kau kena buat juga apa aku sebut. Bos kalau buat macam ni impact dia kat kita semua. Ni kan. I don't care. Buat juga kita pun buat. So bila benda tu berlaku masalah, ni lah ni. Disalahkan dia. Ni lah ni. Dia tak advise I. Sudah. Kita ni kan macam hari tu aku nasihat ke kan. Nak cakap, nak bergaduh depan bos, depan orang lain, nanti macam kita pula nampak teruk kan. So macam, bos ni memang nak kena ni kan dalam hati.